Akibat terkunci dalam but belakang kereta ketika menjalani penggambaran 5 tahun lalu, pelakon Julia Farhana Marin mendedahkan dia mengalami masalah klaustrofobia dan trauma berada di tempat sempit. Mengutip laporan harian Metro, Julia berkata, dia sama sekali tidak menyangka masalah itu tidak pernah hilang dan kembali menyerang semula baru-baru ini ketika melakonkan Watak Penyelamat. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Kali pertama saya mengalami masalah klaustrofobia ketika berlakon drama Salon arahan Kabir Bhatia 5 tahun lalu. Ketika itu saya ada babak masuk dalam bat belakang kereta bersama juru kamera dan tiba-tiba terkunci. Mula-mula saya tak panik pun ketika terkunci itu. Tapi bila dari luar terdengar yang kru kata stuck tak boleh buka, terus saya terfikir apakah akan mati dengan juru kamera dalam bat itu, katanya kepada portal berita berkenaan. Menurut Julia yang sering melakonkan watak aksi, dia sendiri tidak pasti kenapa secara tiba-tiba dirinya mengalami masalah klaustrofobia yang menyebabkan dia kini trauma berada di tempat sempit. Baru-baru ini pula, masalah itu menyerang lagi kali kedua ketika melakonkan Watak Penyelamat. Saya ada babak masuk ke dalam terowong bawah tanah untuk aktiviti menyelamat mangsa. Ketika itu, saya dah tengok ruang dalam terowong yang kecil. Kena masuk pula dengan bawa tong oksigen berserta pakaian keselamatan lengkap yang beratnya boleh dianggar 20 kg. Tak apalah, saya cabar juga diri sebab saya tak nak cakap tak boleh buat kepada pengarah. Saya berusaha melawan masalah klaustrofobia itu, tapi diuji pula dengan tersekat dalam selut hingga tak boleh gerak. Sudahlah berada dalam terowong gelap dan sempit. Kemudian tangki oksigen saya pula berbunyi sebab dah nak habis. Ia buat saya rasa macam dah nak mati dalam masa 10 minit melalui insiden cemas sebegitu, katanya. Julia berkata dia bersyukur ramai yang datang membantu dan akhirnya masalah klaustrofobia dialami dapat dirawatnya dengan cara sendiri kerana ada ilmu pendidikan psikologi.